Sejak try ayam gepuk kat Sedang hari tu, saya jadi macam sentiasa craving nak makan ayam gepuk. Asyik teringat-ingat. Sudah. Dan hari ni kebetulan nampak satu kedai baru buka dekat rumah saya. Nasi ayam gepuk Tok Mat. Siapa Tok Mat saya tak kenal tapi saya nak try. Saya order ayam gepuk tapi wifi order ikan talapia. First, saya tuju kat kicap. As usual, letak banyak-banyak. Saya memang suka makan kicap dan nasi gepuk kalau tak ada kicap tak jadi. First bite, saya gigit timun dia. Biasalah, manis dan crispy. Rasa fresh. Lepas tu saya kopek ayam. Ayam ni dia hidang panas-panas. Masa shoot ni menggigil, jari saya tahan panas. Dari aspek rasa, okey untuk level ayam panas. Then saya cicah ayam dan sambal. Saya pilih paling pedas, but truly tak pedas sangat. Biasa je, walau saya berpeluh. Then dia ada tahu goreng. Rasa tawar manis tahu tu work well with sambal. Ada juga tempe goreng kegemaran saya. Also work very well dengan sambal. Makan lagi beberapa suap. Then saya try menu wife saya, lauk ikan talapia goreng. Ikan pun panas baru goreng, tak mudah nak kopek. Dia salut dengan tepung nipis, so crunchy, tapi sebab panas, tu yang susah. But shock lah, sebab dia panas, saya rasa sedap je dan berselera. But sejujurnya, kalau ayam dan ikan ni sejuk sikit, maybe seasoning dia kurang kuat, I think dia lack rasa umami or kurang masin. But maybe saya ni kuat makan masin. But overall, saya rasa makan kat sini okay but not highly addictive. Lokasi di Cheras Traders Square. Senang saya nak makan, and this is Andy Score. Andy Score! I'm sweet on my man.